Tahukah anda, Malaysia sedang membina landasan kereta api moden sepanjang 665 km yang menghubungkan pantai timur dan pantai barat Semenanjung. Inilah projek laluan rel Pantai Timur atau ECRL yang bakal mengubah lanskap pengangkutan negara kita. Fakta menarik, projek ini menggunakan teknologi separa automatik dari China yang mampu menyusul landasan sejauh 1.5 km dalam masa 1 hari sahaja dengan ketepatan satelit GPS. Selain itu, ia melibatkan pembinaan terowong genting sepanjang 18 km merentasi Banjaran Titiwangsa yang bakal menjadi terowong kereta api berkembar terpanjang di rantau ini. Apabila siap nanti, tren penumpang boleh mencecah kelajuan 160 km sejam. Perjalanan dari Kota Baru ke Gombak yang biasanya memakan masa lama dijangka dapat dipendekkan kepada kurang dari 4 jam sahaja. Setakat Januari 2026, projek ini sudah pun mencapai tahap pembinaan 91%. Dijangka mula beroperasi sepenuhnya pada Januari 2027, ECRL bukan sekadar pengangkutan, malah nadi ekonomi baru buat kita semua. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.